Assalamualaikum Ivorian sekalian. Okey. Hari ni kita di tepi sungai bersama Sipu baju putih hari ni. Kita pernah mendengar zaman 60-an 80-an dulu ada orang tahan taut guna daging korban. Hari ni kita pun nak guna juga daging untuk tahan taut. Okey, mai Sipu. Mulakan Sipu, mulakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ada apa sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, cantik. Okey. Okey, sebelum saya kena kecam, sebelum saya kena kecam, saya nak beritahu ini bukan daging korban. Okey, balik ni Bu. Bukan ah? Bukan, ni daging beli. Mana boleh guna daging korban? Orang suruh buat korban nak makan. Okey, siap. Okey, jom kita balik. Oh, lebih satu. Bodoh matematik. Bodoh. Okey, esok kita mai tengok bila matahari ada kat situ. Okey, mai kita tengok. Ada ikan yang nak makan. Aldi pun tak cium. Terak. Ha? Terak. Pedas. Ada. Dah. Oh. Ubi. Oi. Ambil. Tarik. Tak apa. Guna apa? Tak apa. Bismillah. Baik jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oi. Potong. Oi. Padan dengan apa? Oi, ubi ni, ubi batik ni. Oi. Daging dia makan tu. Oi, padan dengan harga. Potong. Gantung. Oi. Oh, uish. Alhamdulillah. Tu dia. Oh, dia ikan ubi makan daging tu. Makan. Oi. Ini satu orang kata apa? Pengetahuan yang baru. Oh, ni cekang. Ayak keroh nak mampus ya. Tu tak ada kak. Ikan kawan mampus. Mampus. Beli. Ayak dah harut malam. Oh, tak pokok. Pokok Allah. Tarik. Hidup eh. Tak mampus lah. Mampus dah lah. Lah pokok ni. Oi, senang ya. Oi, ikan kawan pun makan. Ambil. Mana? Oh. Oi. Ada dua kot. Ada dua. Ha. Oi, cekang tak? Hai. Oi, jadi umpan daging tapi tu dia. 3 kilo 100. Ada. Gugui. Tu lari. Tak apa. Ubi. Lenang. Ha, kebelut. Oi. Sidak. Hui. Tarik. Loh. Oi, 3 jenis ah. Oi. Oh, Sibu panggil tuna. Oi, ikan lenang. Anak sidak. La ilaha illallah. Ni tuna. Tuna orang kampung panggil tuna. Oh, kampung loh. Dia kebelut dah ni. Ha. Umpan daging. Oi. Kalau tahu pada dulu umpan daging. Mudah. Bola ni. Kerak macam lagu ni terus.
Tuna ni yang boleh. Yalah. Ada orang panggil lenang, ada orang panggil sedat. Belah Indonesia panggil sidat. Lenang. Ui. Ada hasil. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi belah ni, satu lagi belah nu pula. Sekarang kau apa? Tak sangkut. Sekarang. Ada? Gugui ya? Tak ada? Ada tu, pergi tengah. Ada tu belik tu. Tak dekat. Ada tu. Ui, wah fuck. Oi, keli. Ui. Macam-macam jenis. Ni keli apa ni? Keli 60. Keli 60. Ni orang panggil keli 60. Allah, meracik. No. Keli 60. Ambil. Kita jamu ikan toman. Ni keli 60 ni makan tak jadi apa. Kerah. Tapi kalau kena RM60 cucuk. Keli 60. Klenet. Sakit boleh 60 kena. Tak apa. Parah. Cepat. Ui, banyak. Banyak jenis. 4 spesies ni. Dia pergi tengok tu. Ni gorgon lah. Cabut tak tepi betul. Mana? Ni. Ada yang tak ada. Ada yang ada. Ada gorgon lagi. Ni. Tak tahu. Kau tang ni cerah sangat kot. Oh, tak ada. Ni gorgon. Dah nu kot. Lah kali kot gorgon. Mana? Allah. Anu kot. Oh, dah. Mana? Oh, tu duduk atas darat. Dia ni tarik ni. Ni yang lain. Tak nak. Oh, dia. Dia. Aduh. Dia makan 3 tahun lah. Ni payah cerita eh. Oh dia. Kalau ikan kuat fak ni syok. Jom biar. Banyak cerita ni. Biar lu tak kita main ni. Kita tengok lagi habis lu. Tinggal bentuk ni. Hai. Boleh bewak ni. Kalau botok dekat. Wah, berapa spesies ni? Banyak spesies ni. Ni last. Last nampak cekang. Kutip balik plastik buat balik. Ni. Ada. Oh, tak ada 0%. Okey. Mai kita balik tengok hasil. Tak kira bewak tu kena main lain. Tu kena cerita lain lagi. Kita balik tu. Kita tengok hasil tu. Tak kira kita fikir pun dah. Aduh, gorgon ni bukan boleh. Dia kadang-kadang berbahaya. Mari kita tengok apa yang kita dapat. Wih, gambar kucing. Wih, ada baret. Ada baret. Tahu bawah 10 lah. Oh, ikan kayangan satu. Kawan satu. Sidat satu. Oh, sidat tau. Rasa mana dah. Oi, hari ni lauk penuh pinggan. Ni tak makan. Hari ni keli 60 satu. Keli RM60. 60 ni kalau kena sengat dia ni. Pi klenet. Ubat lah. 2 kali ubat. Okey, itu saja video kali ni. Tak sangka daging ikan makan. Banyak jenis pula tu yang makan. Jadi jangan lupa like dan subscribe. Share lah. Assalamualaikum.